Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Resort di Pantai Balok Kuantan. Jadi sebenarnya kursus ni sepatutnya saya hadiri pada hari Jumaat, tapi disebabkan bertemu dengan kursus satu lagi di Port Polisen, jadi saya terpaksa tundakan kedatangan saya pada hari Sabtu. Jadi ni kita tengok sekitar Diru lah. Okey. Ni depan ni lah. Parking payah sikit lah sini. Dari segi ni. Okey. Jalan pun, pantai pun tak nampak ni. Pantai dia kunci pula belakang ni. Ni dia punya ni. Dah. Oh, kereta saya duduk alik luar. Bilik dia, bilik pun okey lah. Tempat nak tidur sehari 2 hari okey lah. Tempat kursus malam makan sedap. Malam ada dinner kumpulan kami. Jadi makan pun sedap. Hari ni saya akan bagi ceramah sikit. Kita habis lah. Closing. Oh, ni ada masjid ke surau ni? Tak jumpa kawasan mana. Dengan 4 mengaji apa gelak lah. Tak apalah. Bunyi macam dekat ke? Tapi tak okey. Oh, ni kereta kawan ni. Okey, kita jalan depan sikit lah. Exercise sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa ni? Diru punya resort lah. Jadi resort ni 3 tingkat. Saya berapa tempat top best pula bawah sekali. Tapi tak apalah. Boleh tidur ni okey lah. Jadi nak buka tiket tak boleh lah. Agak-agak tak ada anjing. So minggu ni saya dah 3 hotel lah saya menginap. Grand Renai Kota Baru, Lexis PD dengan Diru Resort lah. Alhamdulillah lah, syukur dapat kerja agensi nuklear ni. Boleh kita jalan-jalan, lihat pemandangan. Kebetulan pula akhir tahun ni biasa duit nak dihabiskan. Jadi banyak pula peluang pergi berkursus di luar. Kebaikan berkursus di luar ni, kita kalau naik bas tak ada ada kat baik jimat perjalanan. Tapi kalau kita naik kereta, kita boleh menyinggah tempat-tempat tempat makan-makan yang viral lah sepanjang perjalanan kita. Itu yang kebaikannya. Oi, gelap ya. Tak nampak ke satu ni. Nak buat konten apa gelap-gelap gelap ni. Ni depan ni apa dia ni? Nemo ATV. Nemo ATV. Nemo Balok Beach. Oh. Dia koci. Oh, buku. Ada apa dia Nemo ni? Oh, ni Uncle Nemo. Oh, kamu lihat. Ada pogak. Macam merah tempat ni. Ada restoran lah. Oh,
Oh, ini tempat camping-camping tepi pantai. Okey lah. Parking pun luar. Kalau siapa nak rasa camping-camping, bolehlah mari duduk sini. Apalah. Oh, dia punya ni. Camp Nemo. Ada orang bercuti bawah kemah ni. Okay, bos, selamat datang. Dia ada camping area 3 unit glam camp 60 per pack. Okey lah. Apalah, saya tak berani pergi kawasan nanti orang kata ngeri mengendap tak. Lon ni pukul apa ni? Nah, 20 ke? Awal lagi. Apa gelap lemak. Okey. Oh, bau aroma. Ingat bunyi macam sungai, tapi bau air longkang. Mantap. Direct ke pantai. Jadi lah pantai kita mandi ni. Okey. Oh, berapa kilometer dah kawan jalan ni. Kaki saya. Jalan Kampung Cengal Lepong, Pata, Kota Pahang. Ni kita ke jalan Kemaman. Nak pergi ke jalan Kemaman Kuantan. Teluk Cepadak. Ni ada Teluk Cepadak, pelabuhan cukai.
Okey. Okey, kita dah sampai ke cabai 3 depan lah ni, nampak ni. Kita masuk Deru Beach Resort Kuantan. Tengah hari nak balik ni. Deru Beach Resort. Ni nombor dia kalau nak booking. Ni Deru Resort. Ada pickleball 223 table league seorang. Okey.